Hari ni tuan-tuan puan, ada banyak syarikat yang menawarkan jual beli emas tuan-tuan puan. Kalau sama ada dekat kedai fizikal, kedai online, banyak tuan-tuan puan. Tapi kita ni sebagai masyarakat kadang-kadang kita confuse, kita keliru. Dekat mana kita nak beli tuan-tuan puan. So dalam video kali ni tuan-tuan puan, saya akan menerangkan seberingkas lah tuan-tuan puan tentang syarikat-syarikat yang ada dekat Malaysia ni yang mungkin tuan-tuan puan boleh jadikan panduan. Syarikat yang pertama tuan-tuan puan, of course lah syarikat yang saya join sekarang ni adalah dinamakan sebagai Public Gold. So kalau tuan-tuan puan nak menyimpan bersama dengan Public Gold adalah satu syarikat yang mengutamakan education ataupun ilmu kepada penyimpan emas dia. So siapa-siapa yang join dengan Public Gold tuan-tuan puan, mereka akan didedahkan dengan ilmu berkaitan dengan emas. Itu kelebihan yang ada dekat Public Gold. Dan kita boleh mula menyimpan emas serendah RM100. Syarikat yang kedua tuan-tuan puan yang mungkin famous sekarang ni adalah MAA tuan-tuan puan. So kalau ada MAA mungkin boleh komen dekat ruangan komen ni. Takut-takut saya salah fakta kan. So dekat MAA tuan-tuan puan, antara kelebihan dia adalah tuan-tuan puan boleh membeli emas dengan harga kilang. Okey? Boleh beli dengan harga kilang dan mereka juga ada menyediakan program-program untuk usahawan emas. So maksudnya tuan-tuan puan kalau nak belajar menjadi toket emas, bisnes emas, boleh join dengan MAA. Jadi yuran dia lah kena bayar. Dia boleh tanya dekat dealer dia kan. Okay. So tuan-tuan puan, dua saja sekat ni dulu. Public Gold dan juga MAA. Okay. Kalau tuan-tuan puan memperhatikan education, simpanan emas, tuan-tuan puan boleh bersama dengan Public Gold. Kalau tuan-tuan puan nak buat bisnes emas, mungkin dengan MAA. Okay. Pilihan dekat tangan tuan-tuan puan. Kalau perlukan maklumat lanjut tentang Public Gold, komen di ruang komen.